Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita baca satu hadis Ikram Muslimin, hak seorang Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bantulah saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dia dizalimi. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya akan membantu saudara saya yang dizalimi. Bagaimana saya membantu saudara saya yang berlaku zalim? Baginda SAW bersabda, hentikanlah dia daripada kezalimannya. Kerana memberhentikan penzalim daripada kezalimannya, itulah membantunya. Bukhari. Alhamdulillah. Semoga apa kita dengar sahabat dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.